Hi guys. So, kali ni kita ada dekat kawasan Muar Johor. So, ke mana kita pada kali ni guys? Okay, jom. Kita bawakan ke sunset di Muar. Okay, so ni adalah pemandangan di kawasan Muar Johor. Di tepi muara Sungai Johor. So, apa tunggu lagi? Jom kita tengok video ini. Sibling. Hi guys. So, okay, hari ni kita ada dekat kawasan Muar Johor. So, ni antara satu lagi tarikan lah yang ada dekat kawasan Muar ni. So, dekat sini view dia menghadap pemandangan tepi kawasan muara sungai lah. Muara laut lah. Okay, so jom kita tengok. Kawasan ni sunset at Muar. So, kalau nak sunset, nak kawasan senja ni memang cantik lah dekat kawasan sini. So jom kita jalan-jalan dulu, kita view, kita tengok dekat kawasan sini. Jom let's go. Okay, so ni kita dah sampai dekat kawasan sunset at Muar. Okay, so dia kawasan muara dekat laut lah, dekat kawasan Muar ni. Okay, so dia bersebelahan dengan golf club. Kalau tak silap ni adalah golf club. So kat sini pun kita boleh nampak view pemandangan dekat kawasan tepi laut lah. Jom kita jalan sambil kita tengok view. Kat sini pun okey lah. Dia banyak juga parking dia. Kalau tengok kat sini banyak juga parking dia. So kalau tengok boleh nampak ni dia. Selamat datang ke Muar, Bandar Maharani, Bandar Diraja. So ni view dekat kawasan Muar. Okay, jom kita jalan sikit. Ni kalau waktu sunset ni cantik juga ni. Ambil gambar kat sini kan, sunset at Muar. So jom kita jalan. Dekat sini kita tengok view sunset at Muar Johor. So kita kalau jalan-jalan dekat Muar ni, kita selalulah lepak-lepak tepi sungai. Ni dah laut ni. Situ sungai Muar dan dia menghubungkan ke kawasan laut. So ni adalah laut dekat kawasan Muar. So view dia pun nice juga. Cantik jugalah view dekat kawasan ni. Selamat datang ke Muar, Bandar Maharani, Bandar Diraja. So ni ada golf club. Sini dia ada golf club. So boleh lah kalau kita nak jalan ke, nak pusing-pusing ke dekat kawasan sini, dia ada track dia. Nak jogging ke, kita boleh lah. Dan juga kat sini juga dia ada kawasan rehat lah. Dia ada juga kawasan rehat. Nampak ni, dia ada pondok lah untuk kita rehat. So sambil layan view, dekat sini. So ni antara salah satu lagi lah tarikan yang ada dekat kawasan Muar Johor. Sambil layan angin kan, tiup tenang je, relax je. So budak-budak pun boleh jugalah turun ke bawah kan, jalan-jalan dekat tepi tu sambil mungkin nak cari seafood ke apa kan, kat bawah ni boleh lah cari. So ni adalah dekat kawasan sunset at Muar. Mudah je, korang search je sunset at Muar, kawasan sunset ni, dan nanti dia akan bawa map akan bawa location ke sini ya. So ni adalah kawasan dia. Cantik kan? So ni free je kalau datang kat sini. Kalau nak cari percutian yang tak perlu berbayar, sambil kita nak riadah, jalan dengan family dekat sini, memang okey. So apa tunggu lagi? So kalau korang nak datang, korang search je sunset at Muar. Okay, sambil layan view pemandangan tepi laut. Nampak kan view pemandangan tepi laut kat muara ni.
So dia menghubungkan lah. Ini laut, situ adalah Sungai Muar. So dia antara menghubungkan kat kawasan sini. Dan yang bestnya boleh ambil gambar lah dekat sini. Boleh ambil gambar kat sini. So ni antara salah satu tarikan lagi yang ada dekat Muar Johor guys. Okay, so setakat tu saja video kita di kawasan Sunset at Muar Johor. So kalau korang nak datang, korang search je Sunset at Muar Johor. So sambil kita layan pemandangan di kawasan tepi muara Sungai Johor. So terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. So jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye bye guys. Okay, jumpa kita di video yang akan datang.